Surah Al-Kafirun. Assalamualaikum adik-adik. Mari bersama-sama ikut Ustazah Farha kita baca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Makna surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Penjelasan ringkas. Surah Al-Kafirun ialah pengisytiharan tidak bersalah daripada syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia terdiri daripada 6 ayat dan diturunkan di Mekah. Surah ini adalah pernyataan tegas tentang pendirian akidah umat Islam bahawa orang Islam hanyalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan sama sekali menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Walaupun ditawarkan untuk mengambil jalan tengah, ini menjelaskan bahawa hanya Allah sahajalah Tuhan yang Maha Esa. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar, di mana Allah tidak akan menerima yang lain. Surah Al-Kafirun diturunkan sebagai tindak balas kepada sekumpulan orang musyrik yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan bahawa hanya Allah sahajalah Tuhan yang Maha Esa. Agama Islam adalah satu-satunya yang benar, di mana Allah tidak akan menerima yang lain. Surah Al-Kafirun diturunkan sebagai tindak balas kepada sekumpulan orang musyrik yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuba meyakinkan baginda untuk meninggalkan sebahagian daripada agamanya dan menerima sebahagian daripada agama mereka. Jadi adik-adik, itulah penjelasan di sebalik turunnya surah Al-Kafirun ini. Semoga kita dapat memelihara iman di dalam diri kita dengan sebaik mungkin. Sentiasalah beriman dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini adik-adik. Semoga berjumpa lagi di pembelajaran yang seterusnya, okey? Bye. Assalamualaikum.